Darah tinggi bermakna kena telan ubat seumur hidup? Salah. Pakar fizioterapi bongkarkan satu teknik turunkan tekanan darah Sifakos yang sangat ajaib. Hanya perlu luangkan 2 minit setiap hari untuk menggenggam, kesannya hampir sama macam telan ubat darah tinggi. Ini bukan majik. Ini dipanggil latihan penguncupan otot isometrik. Bila anda genggam sesuatu dengan kuat, saluran darah akan dihimpit rapat oleh otot. Bila dilepaskan, darah akan meluru laju mencuci dinding saluran darah. Ia ibarat memberikan urutan pada pembuluh darah, mengembalikan keanjalannya dan tekanan darah akan turun secara semula jadi. Jangan pandang rendah pada kekuatan genggaman. Kajian dari Kanada memberi amaran setiap kali kekuatan genggaman anda merosot sebanyak 5 kilogram, risiko penyakit jantung yang membawa maut melonjak 17% dan risiko strok naik 9%. Penutup botol air mineral pun tak larat nak buka, sistem kardiovaskular anda mungkin dah mula tersumbat. Macam mana nak berlatih? Tak payah susah-susah daftar ke gimnasium. Ambil sebiji bola getah, genggam dengan 30% kekuatan selama 2 minit, lepas tu rehat 1 minit. Atau ambil saja gelang getah sayur dan regangkan jari anda. Buat 4 set setiap hari. 8 minggu dari sekarang, pergi periksa tekanan darah anda. Ingat, senaman bukan tiket untuk anda terus buang ubat doktor, tapi ia akan bantu anda kurangkan dos ubat perlahan-lahan. Mulakan genggam bola hari ini juga. Ikuti saya, jom rungkai Life's Equation.